Kalaulah korang kenal seorang kanak-kanak ni yang lambat bercakap, adakah korang akan nasihatkan ibu bapa dia untuk terus risau, terus panik, terus pergi berjumpa dengan doktor dan dapatkan konsultasi serta nasihat, ataupun adakah korang akan sarankan ibu bapa ni untuk relax dulu, tanya tips dengan orang tua-tua dan juga di media sosial dan tunggu je budak tu bercakap dengan sendiri secara semula jadi? Yang mana satu nasihat you all biasanya? Dan you all tahu tak apa punca speech delay? Speech delay atau lewat pertuturan ni mempunyai berbagai faktor dan antara faktor yang boleh diklasifikasikan penyebab speech delay, yang pertama mempunyai kurang rangsangan, yang kedua mempunyai masalah komunikasi atau pertuturan, yang ketiga mempunyai masalah kesihatan yang lain sebagai contohnya Down syndrome, cerebral palsy dan juga autism. Kalau seseorang kanak-kanak tu dah berumur 2 tahun tapi masih tak banyak perkataan yang dia boleh ucapkan, dia boleh cakap lah, adakah itu petanda speech delay ataupun adakah itu normal? Kalau mengikut perkembangan bahasa itu sendiri ada milestone dia tersendiri. So, kalau anak tidak boleh bercakap lagi apabila berumur lebih daripada 2 tahun ke atas, mereka boleh dikategorikan sebagai speech delay. Secara ringkasnya, perkembangan milestone tadi terbahagi kepada beberapa peringkat mengikut umur. Sebagai contohnya, pada usia 12 bulan, sekurang-kurangnya 1 hingga 2 perkataan yang bermakna perlu dicapai oleh seorang kanak-kanak. Yang kedua, pada 18 bulan, sekurang-kurangnya 10 perkataan. Pada usia 2 tahun, boleh menggunakan 2 patah perkataan dalam satu ayat. Contohnya, nak susu atau jom jalan. Pada usia 3 tahun, guna ayat 3 hingga 4 patah perkataan dan ayat tersebut boleh difahami oleh orang lain. Kita ni ada satu kepercayaan, kalau anak lelaki memanglah dia cakap lambat sikit. Jadi, kalau ibu bapa mempunyai anak lelaki yang lambat bercakap ataupun speech delay, patut tak ibu bapa tersebut relax dulu ataupun masih perlu mendapatkan konsultasi dengan segera? Secara ringkasnya, ada sejarah yang mengatakan anak perempuan lebih mula bercakap berbanding dengan anak lelaki. Tetapi, ibu bapa perlu ingat, apabila tanda-tanda lewat pertuturan tu berlaku kepada tidak kira anak perempuan atau lelaki, mereka perlu mengambil tindakan yang cepat. Sebagai contohnya, tidak faham arahan, tidak boleh memberikan perkataan yang bermakna mengikut umur yang sesuai. Macam mana occupational therapist terlibat dengan membantu anak-anak bercakap dan juga merangsang mereka? Bukankah ini kerja speech therapist? Ya, occupational therapist boleh membantu anak yang lambat bercakap, tetapi caranya berbeza dengan speech therapy. Sebagai contohnya, peranan speech therapy itu mengajar anak untuk bercakap berkaitan dengan bahasa, tetapi occupational therapy melihat kemahiran asas apabila anak itu tidak bercakap. Jadi, OT membuat penilaian untuk mengetahui adakah anak itu sudah bersedia untuk bercakap ataupun belum. OT akan pertama sekali membuat penilaian yang bersesuaian jika anak tersebut kemungkinan mempunyai masalah pemprosesan deria. Kalau kita kata masalah sensory issue. Jika anak mempunyai masalah tersebut, OT akan bantu dan melaksanakan aktiviti yang berkaitan dengan sensory issue. Kesimpulannya, speech therapy fokus kepada apa yang perlu dicakap, manakala occupational therapy fokus kepada kesediaan untuk anak itu belajar bercakap. Kita dah tahu punca speech delay, kita dah tahu kalau umur 2 tahun sepatutnya dah banyak mana budak tu bercakap, dan kita juga dah tahu patut tak kalau anak lelaki kita lewatkan sikit untuk dapatkan nasihat, serta kita juga dah tahu apa peranan occupational therapy. So, you all tag semua ibu bapa muda yang you all kenal, terutamanya yang sedang pregnant, supaya mereka dapat informasi ini dan mereka boleh buat yang terbaik untuk anak-anak mereka. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Fadila binti Fauzi. Saya merupakan pegawai pemulihan cara kerja dengan pengkhususan terapi kanak-kanak dari Ara Damansara Medical Center. Ara Damansara Medical Center membawakan video berbentuk pendidikan kesihatan ini khas buat anda semua.